Dulu dia datang dengan 2 kamera kan. Sekarang dia datang dengan 3 kamera guys. Kita akan pasang, kita tengok view dia cantik tak cantik. Brand dia daripada V380. Apa yang korang akan dapat kat dalam ni, dia ada bagi dia punya wire cable ni 5 meter dia punya ukuran. Satu dia punya adapter ni, soket UK plug. Okey, ni dia punya kamera. Nampak tu guys, memang besar 3 kamera. Dia akan pantau kiri dan kanan rumah korang. Yang ni akan bekerja lah, dia akan bergerak. Kalau korang on kan dia punya motion tracking tu, yang ni akan ikut lah, dia akan follow je. CCTV ni menggunakan wifi lah. Yang penting sekali dia waterproof. Korang boleh letak dekat korang punya luar rumah, outdoor tak ada masalah. Ok, first kali korang kena download dia punya application V380. Ok, nampak dia dah connect. Korang boleh ada 3 kamera, 3 sisi ni. Bila korang tekan button ni, dia boleh bergerak lah. Nampak lah, kamera dia berpusing. Korang nak bunyikan alarm boleh, dia adakan bunyi alarm. Nampak lah. Yang penting sekali keselamatan korang tu terjaga lah. Harga dia memang tengah murah sekarang ni. Korang boleh tekan link kat bawah.